Datuk Bandar Kuala Lumpur dipilih rakyat. Bunyi macam reform besar. Tapi kenapa idea ni terus jadi isu panas? Siap ada yang kata jangan jadikan KL ni bahan eksperimen. Awal Februari 2026, kerajaan mendedahkan bahawa satu kajian kebolehsanaan sedang dijalankan untuk menilai sama ada Datuk Bandar Kuala Lumpur atau Ahli Majlis di BKL boleh dipilih, bukan lagi dilantik. Kajian ni bukan keputusan muktamad, tapi kajian awal untuk lihat dari sudut undang-undang, perlembagaan dan kesesuaian pentadbiran. Di sinilah isu sebenar bermula. Kuala Lumpur bukan PBT biasa. Ia ialah wilayah persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berada terus di bawah kerajaan persekutuan. Maksudnya, Datuk Bandar KL bukan sekadar urus longkang dan lesen, tapi juga melaksanakan dasar persekutuan. Sebab tu persoalan besar timbul. Bolehkah jawatan yang jalankan kuasa persekutuan dipilih melalui pilihan raya bertepatan? Penyokong idea ini berhujah, rakyat KL patut ada suara memilih pemimpin bandar, pilihan raya boleh tingkatkan accountability di BKL dan ni selari dengan amalan bandar besar di negara lain. Mereka tekankan yang dibuat sekarang hanya kajian, bukan terus laksana. Pembangkang dan beberapa kumpulan masyarakat pula membantah keras. Antara hujah utama mereka, tiada keperluan perlembagaan untuk pilihan raya di BKL, Datuk Bandar dipilih tidak automatik selesaikan masalah KL dan KL tidak boleh dijadikan makmal eksperimen politik. Ada juga yang bimbang, jawatan Datuk Bandar akan jadi terlalu politik dan menjejaskan kestabilan pentadbiran bandar. Di media sosial, reaksi rakyat terbahagi dua. Ada yang sokong, kata ini langkah pendemokrasian bandar. Ada yang ragu, takut ia hanya kosmetik politik dan masalah sebenar di BKL seperti penguasaan, integriti dan sistem tetap tak berubah. Ramai netizen tanya soalan yang sama. Kalau Datuk Bandar dipilih, adakah di BKL terus jadi cekap? Setakat ni belum ada keputusan untuk melaksanakan pilihan raya di BKL. Yang ada hanyalah kajian kebolehsanaan, perdebatan politik dan awam dan penegasan bahawa tiada perubahan serta-merta. Kesimpulannya, isu pilihan raya di BKL bukan soalan setuju atau tidak setuju semata-mata. Ia soal struktur perlembagaan wilayah persekutuan, peranan sebenar Datuk Bandar dan sama ada demokrasi bandar boleh berjalan tanpa menjejaskan pentadbiran. Soalan akhirnya, adakah pilihan raya Datuk Bandar akan benar-benar baiki KL atau sekadar tukar cara memilih tanpa ubah sistem?